Okey, soalan yang pertama. Apakah jenis nyamuk yang membawa virus demam denggi? Nyamuk denggi. Aedes. Nyamuk apa? Denggi, Aedes. Aedes. Ha. Aedes, betul. Okey, yang pertama untuk Aiman. Okey. Soalan kedua. Pada waktu manakah nyamuk Aedes paling aktif gigit manusia? Pada bila? Pagi dengan petang. Pagi yang petang. Ha. Betul, maksudnya? Awal pagi, Awal pagi. subuh, petang, senja lah. Senja Senja, lah. betul. Betul. Okey, soalan ketiga Soalan ketiga, di manakah tempat kegemaran nyamuk Aedes membiak? Oh. Okey, di mana? Tempat yang ada macam air takung. Okey, contoh. Macam pas bunga, Okey. tayar bekas-bekas air macam tu lah. Air takung besar. Betul. Betul. Okey, Aiman satu lagi untuk menang. Ain lagi dua. Okey, soalan keempat. Berapa lamakah masa yang diambil untuk telur nyamuk Aedes menjadi nyamuk dewasa? Oh. Okey, 7 hingga 10 hari. betul. Betul. Okey, Okey. sebab tu kita kena luang kelas untuk mencari dan memusnahkan kebijakan. Okey, ambil satu. Hai. Okey, ni soalan last lah sebab kalau satu ni siapa yang ambil dan okey. Okay. Alright. Soalan yang terakhir. Berapakah jumlah wang denda yang akan dikenakan sekiranya kita jumpa pembiakan jentik dekat rumah? 500. 500? Betul. Cik, RM500. 500. Kalian dah. Okey, ini pemenang pertama kita pada kali ini. Kita akan buat lagi pertandingan ini. Okey, this is seterusnya. Bye.